Wih, dalam tu. Dah dalam. Ni day 5. Kita korek telaga. Kita masuk satu kok dulu sebab nanti kalau nak masuk satu kok lagi, ikutkan kok kedua kena masuk dah ni. Tapi sebab kita sorang-sorang kita nak buang tanah tu susah Dia bukan tentang costing. Ini tentang nostalgia. Mengimbau kan? Mengimbau. Oi, best. Esok-esok kalau ada rezeki, kita lepas ikan kalui kat dalam ni. Mudah-mudahan ada air mata lah dalam ni. Ni dah dalam lah ni. Dah dalam lah kalau bubuk kok. Lagi satu pun dah boleh lah. Bersabar dulu. Macam ni lah kalau korek telaga. Dia tak boleh nak handal apa dah kecuali cangkul dia. Ataupun kalau batu, orang panggil apa, batu hampak tu kan, itu kita akan pakai mata satu lah. Tapi ni pakai cangkul pun okey lah. Tanah batu dia ni, tapi batu merah lah. Merah pun dia taklah batu full macam batu hampak tu. Alhamdulillah lah. Boleh lah gagah. Keras juga. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. So ambil sikit-sikit. Baru keluar satu timba. Tempat sempit kan? Tempat sempit tak boleh nak. Memang macam ni lah, tak boleh buat apa. Tempat sempit kena sabar lah. Slow. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Okay, nanti kita share lagi no? Kita tengok. Mari kita tengok sekitar environment sekitar tu dia. Dah tinggi tu nampak. Kita nak duduk dalam lah ni. Tu dia. Sekitar. Kok ni nanti kita akan bawa masuk lah. Kita tunggu sikit lagi ya. Sikit lagi. Ni kita pakai atap ni. Untuk sementara boleh lah kan. Macam ni lah daripada dalam. Tu. Tu lampu atas. Panas. Cuaca panas dia duduk dalam okey lah kan. Pelan-pelan buat. Pelan-pelan. Alhamdulillah.